Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid. Dan saya Aidin. Kami berdua dari kelas 6 Cemerlang. Hari ini kami mau berbual tentang Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun 1914 hingga tahun 1918. Negara apa je yang terlibat? Negara yang terlibat adalah yang pertama Empire Turki Ottomania, yang kedua Empire Jerman, ketiga Empire Austro-Hungary yang termasuk dalam kuasa-kuasa pusat, dan Empire Rusia, Empire British, Empire Perancis dan Amerika Syarikat masuk dalam blok sekutu. Oh, okey, faham. Macam mana perang ni boleh jadi, Zayan? Perang ni boleh jadi kerana putera mahkota kerajaan Austro-Hungary, Archduke Franz Ferdinand, ditembak mati oleh seorang nasionalis Serbia. Kerajaan Austro-Hungary pun berasa marah dan menyerang dan mengisytihar perang kepada kerajaan Serbia. Oh, Ada apa-apa lagi tak? mestilah ada. Yang saya ingat ada dua. Yang pertama, persaingan senjata dan ekonomi. Dan yang kedua adalah pertembungan blok ekonomi Eropah. Oh, okey, faham. Sekian daripada kami. Jumpa lagi di masa hadapan. Assalamualaikum semua. Bye.